Okay, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel saya lagi. Okay, hari ni 1 hari bulan 11. Kita pergi camping lagi. Kali ni di area Raub Pahang. So kita sekarang dah berada di area Raub ni. Lebih kurang lagi dalam 5 km macam tu kita dah nak sampai ke campsite lah. So campsite pilihan kami kali ni adalah yang bernama Di Sawit Camp. Di Sawit ni saya pernah tengok juga dekat TikTok. So yang booking, member booking, saya pun tak kaji lagi lebih lanjut dia punya campsite ni macam mana. Best ke tak best, jom kita pergi tengok sendirilah. Kita pergi try dulu. Harap-harap okey. Saya dengar kata campsite ni ikan dia padu-padu guys. Kalau datang sini nak mancing memang padu-padu guys. Kita try juga bawa member ada bawa joran apa pancing. Nanti kita try lah. Kalau ada dapat hasil tu kita share dalam video ni guys. Okay guys, stay tune. Nanti kita update lagi suasana di campsite nanti. Alright. Campsite ni terletak di Kampung Ulu Sungai, iaitu jalan yang sama menuju ke Latar Lembik. Jarak dari Bandar Raub sejauh lebih kurang 30 km, ambil masa setengah jam lah daripada sana. Kalau daripada KL tu lebih kurang dalam 2 jam perjalanan. Bila dah masuk ke kawasan kampung ni, kita boleh nampak lah ada banyak lagi campsite di sekitar sini. Semuanya berhadapan dengan sungai yang sama dengan campsite yang kami pergi ni. You've arrived at your destination. Dek. Bukan kat sini. Okay guys, sekarang kita dah sampai. Kita dah sampai di Sawit Camp. Ni campsite dia lah ni. Tapi kita orang punya tapak belah lainnya. Bukan belah sini. Dia punya tapak dia seberang, tapi tak tahu masuk simpang mana. Sekarang tengah tunggu owner dia datang ambil kita orang. Nanti tunjuk jalan masuk dia. Kalau yang belah depan ni betul-betul tepi ni je, tepi jalan je. Tepi main road lah. Sekejap kita cari simpang masuk ke kanan. Dekat Santak dia kata, Santak. Untuk ke tapak seberang kena masuk ikut kampung Santak. So dari depan campsite tadi kita ke depan sikit lagi sampailah jumpa simpang masuk ke kanan. Awalnya kita orang tunggu staff sini untuk datang escort, tapi agak kelamaan masa tu. So kita orang gerak try cari sendiri dululah. Kontrol nanti ada simpang masuk kanan pertama kau masuk ada jambatan. Kat sini kita orang dah terlepas lorong dah. Sebab tak ada apa-apa signage campsite. Kita orang terlajak ke depan lagi dah. Masuk ke dalam kampung dah. Sampai dah. Jalan masuk ialah lorong yang tadi tu. Lemak dia sebelum asrama sekolah yang belah kanan kita orang ni. Simpang itu ni tadi yang off-road sikit tu, yang tak ada jalan tu. Padang bola ni. Kampung asli sini ni. Belah kiri ni kampung asli ni. Member Pak Asyid ni. Ada. Masuk ke dalam lah ni. Diorang kan nak bertanya. Tak ada U-turn ni. Tu ni ada orang tanya. Bang, tu pun tanya bang. Desa Sawit camp kat mana bang? Desa Sawit campsite. Keluar balik. Tapi tak sampai keluar habis lah. Ada simpang dia. Balik. Balik tengah U-turn. Traffic light jam kat depan tu. Tak. Kat sekolah ni, kat sekolah.
Mana Aidil? Belakang aku je ni. Dia belakang aku je. Ikut motor biru ni, ikut motor biru. Okey. Baik. Oh tu motor tu. Jalan dulu. Aku ikut dia, nanti ada jalan yang tak gas. Aduh, balik ni buncing lah. Lama kawan. Aku dah tak ke sini lah. Balik pun tadi kata kat sini lah. Orang saja nak masuk dalam. Tak ada orang tak letak signboard. Orang asli sini pun tak tahu. Ni, okey tu ni, okey tengok ni. Cakap lah. Banyak orang asli lah. Sebab aku cari dekat YouTube ni, tak ada langsung yang review tempat ni tau. Aku tu nak tengok jalan masuk tu macam mana kan. Okey. Tak apa. Aku akan buat full review jalan dia ni. Untuk tapak seberang ni, kita lalu jalan ini lah orang kata. Jalan off-road ni kena masuk ke belakang kampung Satak ni. Ya guys. Kau review tempat mancing lah. Sekarang ni di Sawit Camp ni dia ada dua jenis tapak. Tapak yang luar jalan tadi tu, tepi dia punya jalan besar. Lepas tu ada sungai depan tapak tu. Tapi kita di seberangnya. So seberangnya kita kena pusing masuk ke belakang kampung lah, senang cerita kan. So tadi jalan tu kita jumpa asrama. Dia sebelum asrama sekolah tu ada jalan off-road ni lah. Jalan yang tak ada berturap ni. Tapi dia tak adalah teruk jalan dia. Cuma dia jalan kampung, jalan kebun biasa. So ni sekarang kita tengah masuk, di escort oleh dia punya staff dia lah. Dah sampai dah, cuma kita nak menuju ke ini lah, ke tapak jalan ni. Alright guys, stay tune guys. Kali ni baru ada nampak di Sawit Camp tu ada tulis Jauh. Nampak jam 2 je. Airi, jalan sedap turun laju kan. Kenapa slow tadi Ari? Tadi laju. Jalan dia. Abang lu aku pelan-pelan. Ini curam. Jalan dia curam sikit. Tapi boleh lagi. yang tadi tu jalan dia smooth. Okey, tapi kat sini je kena hati-hati sikit. Kat sini kena hati-hati lah sebab dia jalan dia turun curam sikit lah, turun bukit. Boleh tengok tu. Diorang tengah turun tu. So kat sini kena slow lah. Kalau siapa-siapa kereta low work tu nanti kena slow lah. Okay guys, sampai sini kita kena ke kiri ikut je arah ini. Wah, cantik. Tapi ni kiri. Aku tak boleh nak pergi ni. Ada tangan kebun gitu. Dapat dia. Besar. Ni toilet. Ni lah tapak kita. Ni lah kan? Dekatlah dengan toilet. Ni toilet dengan bilik air. Ni ke tapak kita? Oh ni lah. Lagi straight. Lagi. Wow. Paling easy lah. Padahal tak buat apa. lah. Buat atas. Kira sekati je. Buat atas ni. Betul apa? Macam ni terus panas. Betul. Ya, betul lah. Okey, tarik sini Wan.
Ini payung kem kan? Macam jenama kemah kita kat tapi auto. Senang kan? Sekejap je dah siap. Dia bagi dua lah. Okay guys, sekarang perasmian kemah baru payung camp Village L Plus Yang ni jenis auto lah. Tadi kita nampak ada orang buka pasang-pasang tu kan. Apa buka macam tu je. So yang ni dia pilih warna hitam guys. Memang lawa, steady. L biasa tu nampak macam ni lagi besar sikit lah. The L Plus tu. Mungkin saiz sama tapi kita nampak dia macam besar sikit. Nampak tinggi juga tu. Tinggi bertinggi. Tinggi dengan besar. Kerja baru. Ya, kena emosi. Kena emosi, aduh. Kita. Bawa kedai. Apa lagi ni nak unboxing barang baru? Habis. Kerja yang lama ni banyak berjasa. Dia nak dibuang. Dah sejam ni kita set up, tak siap-siap lagi guys. Kita buat satu-satu lah. Bekerjasama kan. Dengan teruja ramai-ramai camping macam ni, meriah lah. Lepas tu kita ada kemah baru sekarang tengah pasang ni. Dia baru upgrade lah orang kata. Nanti dah siap semua nanti baru kita review guys. Stay tune. Penat kan pasang kemah tadi? Minum dulu. Kita tengah set up lagi ni. Ada banyak lagi nak set up. So minum dulu. Lepas ni kita akan masak tengah hari terus lah. Situ guys. Okay, sementara tunggu makan tengah hari, kita perkenal dulu kopak lekor. Kita nak masak apa ni Anan? Shell out. Okay, ni menu tengah hari kita Kita ada ketam, kita ada kerang, ada udang, ada sotong. Okay. Kita tengah proses nak siang semua bahan-bahan ni lah. Sama dengan ni lah kan Kak? Dia masak sekali, masa masak nanti boleh terbuka tu. Oh ya, okey. Kita masak sikit-sikit je. Okay guys, makanan tengah hari kita dah siap Deh. Dah siap dah. Ini dia punya masakan apa ni hari ni. Tengok sikit, angkat sikit. Oh, lain macam bos. Senggo dong. Kita masak apa ni? Kita akan tuang shell out ni dekat atas table Tengok. Boleh. Panas. Tu dia guys. Tu dia tukang tuang nasi tu. Sekali lagi. Macam ni cara dia. Ini baru betul macam makan dekat kedai ni. Shell out bos. Kena. Kita akan tuang. Sini sikit, sana sikit. Oh, itu dia guys. Mari kita tengok apa lauk dia ada kat sini. Macam-macam ada. Oh, ni bahagian sayur pula. Sayur dia. Sayur, jagung. Sayur, brokoli. Apa lagi Wan? Bunga kobis. Brokoli. Yang utamanya ketam Ketam nampak Kepah. Ketam, lala lagi apa tu? Kepah apa nama? Kupang. Ada lala, ada jagung. Okey guys, makanan dah terhidang. Apa lagi? Bismillah. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
apa? Telok sotong. Buka. Telok sotong. Mana sotong? Tak ada sotong ni. Nasi ni kurang tak? Ni ada. Ada. Gigit gua goyang. Gua gigit kata. Gigit ah. Kurang mak. Kalau jadi bawa dah semua ni. Air daging. Okay guys. Sekarang ni apa aktiviti kita? Ha? Surprise dekat birthday girl. Oh, nak buat surprise Ada kita punya ahli camping hari ni. Dia punya birthday pula. So sekarang kita tengah siapkan. Allah mak sidul mak ni main balon lah. Okay guys. Sekarang kita tengah siapkan. Kita tengah buat persiapan nak sambut birthday girl kita punya ahli ni hari. Ada seorang dia punya birthday dia 2 hari lepas. So ni plan last minute lah. Beli barang pun semalam. So sekarang ni masing-masing tengah tiup belon, nak gantung nak buat hiasan dekat dom ni. Kita nak buat hiasan kat dom ni, nak buat celebration lah birthday member kita. Diorang sekarang tengah keluar kita suruh diorang pergi cari barang kan. Sajalah buat drama sikit kan, cari barang-barang sikit. So kita bolehlah prepare kat sini. So nanti kan kita punya sambutan tu nanti. Macam mana kan, kita tengok nanti. Kalau tengok daripada pandangan depan. Punya persiapan kita hias dekor-dekor yang tak seberapa ni kan. Biasalah buat kat tempat campsite kan. So ini je yang kita mampu. Sementara kita tunggu diorang sampai kat sini. Nanti kita buka kek, kita nyanyi, sambut. Ya. Baik. Mantap dia Jengkenai masuk jengkenai. Macam tu aja. Okay guys, kita punya surprise birthday girl kita sudah sampai. Dia baru balik beli barang tadi. Tu sudah sampai Ui, laju. Itu dia. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Satu, dua, tiga. Happy birthday. Tiga, dua, satu. Happy birthday, Siti. Bravo. Potong keknya. Sebenarnya sahabat kita Siti punya birthday, kita ada kek, kita ada serawa durian, roti jala yang dibuat oleh Aidil lah. Laju dulu. Sikit Aidil siapa? Mantap. Okay.
Kita potong pula tulisan. Mal ciduk. Ni cerita apa cerita tengok dulu. Dah tahu dah. Isi ada kunci kereta. Tak, itu Azwar. Sebab aku tak nak bagi tu. Dia tengok macam tu tak nak bagi bergerak. Sudah penat lah. Sekarang kita rehat dulu. Diorang semua nak pergi mandi sungai. Saya rehat dulu. Nanti malam kita nak buat aktiviti lain pula. Stay tune guys. Ini laluan untuk ke sungai. Oh, ni nanti dia nak buat tangga rasanya. Aku gerak betul. Dia bergerak tu. Ariel yang berat ni pun boleh bergerak. Kau gerak pakai tangan ke Ril? Tak. Jalan je lah bengang. Si baik. Birthday to you. Happy birthday to you. Mantap. Okay, Assalamualaikum guys, selamat malam. Jadi malam ni kita ada, kalau untuk makanan lah, kita ada aktiviti bakar-bakar, jom ikut saya. Okay, untuk macam yang anda lihat sekarang, kita tengah bakar pepes. Untuk yang tak tahu, pepes tu dia macam sata guys. Dia kurang lah. Macam sata lah, macam otak-otak lah isi dalam dia. Lepas tu kita ada hot dog, kita akan bakar juga, dan kita akan ada ayam bakar biasalah, basic lah. Jadi itulah menu kita untuk malam ni yang kita akan bakar. Stay tune, kalau dah siap nanti tengok ayam kita macam mana. Apa tadi Nan? Nalar ke Nan bantu ke depa beli aku. Apa tu Ril? Ada makanan tu apa? Pepes. Dia lalu, dia cair dalam mulut macam wakyu. Yang ni masak. Yang ni masak lah. Yang ni masak kan? Yang ni tukang masak. Kau tengok dia bendong ni. Kau tak sedih kan? Aku cerita. Dapat ikan tak, Abi? Dapat. Dapat tak? Sikit lagi nak batuk. Orang ketawa dia belah. Sampai sana dengar. Ari kata kalau belum mandi, ikan senang dapat. Kan? Betul. Ikan bukan suka busuk-busuk. Maknanya Fahri tak cukup busuk. Oh, tak cukup busuk. Maknanya kalau Wawan dapat ikan dia busuk lah. Tapi tak dapat. Tak, Fahri tak mandi dah betul. Wawan dah mandi dulu, ikan tak nak. Ikan ni dia nak. Dia nak yang kita tak mandi-mandi lagi. Malam pergi mancing. Oh, okey. Macam tu esok pagi kita tak payah mandi, kita pergi mancing dulu lah. Tak kena. Tak kena. Dia malam je. Oh, malam je. Apa lagi kau nak goreng dia? Apa lagi kau nak goreng dia? Dulu. Ariel je lah yang kita-kita ni. Ada apa-apa kita lagi? Apa rasa dia, Ril? Tadi? Sedap oh. Kata-kata sikit. Kata-kata Kata-kata ni Aku ada kata. Kawan-kawan ajak kau tak nak, jujur je. Itu kau katakan aku. Kau tengok weh. Tahu takut. Terus pandang belakang. Bukan takut apa, saya tak turun. Ada ayam, Ada hotdog. ada hotdog, Ada pepes. pepes yang dah siap ada. Pepes dah siap belah sana. Dekat belah sana. Tu dia. Ini guys, special Jangan-jangan jumpa ni. Dia macam sata tau. Dia macam sata. Ni pepes. Tak. Dia isi ikan lah. Geng sana tengah santai-santai karaoke. Mantap. Mesti kau rasa tanya kan, kita orang karaoke macam mana? Speaker kat situ, sikit kat sini, lirik kat sini, search lagu apa, mic kat sini. Benda simple-simple tak. Lagu apa? Lagu Tak Bola Balik. Okey. Ni suasana malam lah di sekitar kita orang punya tapak camp ni. Di Sawit Camp.
Alright. So, kita tengok kemah yang kat sini kita pecah. Dia sebenarnya kita ambil 3 tapak guys. 3 tapak. Tapi kita atur balik 3 tapak ni, kita muatkan seberapa yang boleh. Kita boleh muatkan apa orang kata, sebab tapak dia ni agak besar juga. Agak boleh lah agak besar juga. So kita buat 2 dom dalam satu tapak. Dan di depan belakang kita buat sebelah-sebelah lah. Kat sana tapak kita orang. So sini adalah kawasan parking lah sini adalah kawasan parking yang tanah rata ni. So dekat parking ni juga ada toilet guys. Sinilah toilet dia. So toilet dia ni ada 4 2 belah sini dan 2 belah sini lah. Okay. So sini toilet kalau daripada tapak kita orang tu, tapak kita orang tu tak jauh. Jalan kaki lebih kurang 50 meter macam tu lah. Dekat lah dengan toilet. Toilet dan juga parking kereta lah kawasan ni So sekejap lagi kita akan pergi tengok keadaan toilet dia. So kita tengok yang sana dulu. Okay. So saya akan tengok yang ni. Okay guys. Ni toilet yang belah kiri ni ada 2 pintu juga. Keadaan toilet yang sini ni semata-mata toilet je lah. Dia tak ada shower. So yang belah sini ni dia ada shower dia. Ada sinki kat luar. Ni mungkin baru sikit kot. Yang sana tu mungkin lama. Yang ni toilet duduk. Okay guys, toilet duduk. Ada shower atas ni. Simple je lah. Asal boleh mandi. Okay dah. Toilet bersih. Yang ni kemas sikit lah. Shower kat atas tu. Sinki ada kat luar ni. So ni daripada parking kereta. Ni lah tapak kita dekat je guys. Tapak kami ni depan sungai tapak seberang. Dia punya belah sana yang lampu-lampu sana tu, tu pun seberang pada sungai ni pun campsite lah yang kita pergi pagi tadi tu. Ni tempat lepak. Sana ada 2 kemah juga. Kita letak kat sana. Kemah kecil. Ini yang baru ambil tadi. So tapak ni dia agak banyak pokok kita dilindungi dengan pokok-pokok lah. So dia akan redup sikit lah. Petang tak adalah panas tengah hari tu kan. Panas-panas gitu je lah. So ni kita punya tapak kemah kat dia. Pukul 12 lebih 12.30. Diorang masih lagi berjaga guys. Duk main game pula. Bukan senang nak kumpul ramai-ramai macam ni, nak dapat satu free time yang semua sama kan. So nanti, so inilah kita akan berjaga malam buat game macam tu. Okay, kuning Farah. Dah lama tak tengok Azul ambil kat banyak. Okay, ni aktiviti kita nak buat sarapan pagi. Apa sarapan pagi kita hari ni? Sarapan pagi kita hari ni adalah nasi lemak special ayam berempah. Sur. Kita tengok nanti jadi ke tak kan. Yang biasa-biasa jual nasi lemak pagi-pagi tu, yang selalu tolong mak dia masih tidur guys. Askar komodo tu. Bukan komando komodo. Ini sarjan. Kita ada askar-askar perempuan je lah. Okay, teruskanlah aktiviti korang semua. Dengan kita start. Kita nak rebus telur dulu. Dia orang rebus telur dulu. Kita buatkan apa bahan-bahan dia ni. Kita sediakan dulu. Oh, sama je. Kita jarang-jarang masak sarapan pagi nasi lemak. Hari ni kita masak nasi lemak. Okey, tengok menu kita, nasi lemak ayam berempah. Request daripada Chef Aril. Bukan, kenapa aku pula? Ada nasi. Okey, kita tengok. Kita punya cedok peserta untuk cedok. Okey, saya susun nasi lemak saya macam ni Pak. Sambal sikit. Sambal. Sambal. Sambal ikut tepi Saja lebih, itu saja lebih. Letak ayam. Okey, buat. So kaki ayam Kaki ayam. Allahu Akbar. Tak simple. Tak nak masuk dalam fikir Aril. Tak nak Aril. Okey. Kacang sikit. Aril lebih saya sikit. Boleh. Boleh ke abang ya abang. Sambal lebih. Kembali lebih. Kembali lebih. Telur sikit. Telur susun kat sini Timun. Mentimun. Jadilah nasi lemak ayam. Nasi lemak ayam.
Tapi dia ayam dia kena kiri kanan lah. Nah, Azwar. Azwar. Belum apa dah on dah. Sedap tak Azwar? Siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Anan tak mandi Anan? Tak apa kak. Okey, tengok semua tak ada kat sini. Mak pun turun. Dia nak mandi kat tempat dalam tu ah. Dalam sikit paras-paras pinggang. Okay, kat sini pun boleh akses turun ke sungai. Kalau sini kawasan yang dalam sikit lah. Kalau korang nak mandi kawasan dalam, boleh datang ikut area sini lah turun. Dalam tak? Dalam. Ni aku berdiri ni kau nak. Ni aku berdiri ni. ID berdiri. Aku tak tahu. ID berdiri nampak oh. Alah dalam lah. Ni aku dengan ID Paras berdiri. ni. Kau berdiri kan? Okay guys, hari ni baru saya nak try mandi sungai ni. Nampak macam okey juga. Kat tadi tu nampak ada banyak batu, kat sini tak ada batu. So kat sini ada lubuk sikit lah, kita boleh berenang kan. Kalau kat sana tu batu-batu just boleh rendam-rendam kan. Budak-budak sesuai lah kat sana, cuma arus dia laju sikit. So kat sini kita nak try dulu mandi kat sini. Nampak best, nampak syoknya diorang mandi. Jom. Syok ah. Syok, air dia sejuk. Kasi nak ambil luan ke sini? Oh tu. Ya. Okay, ready? 3, 2, 1. Aduh, Wawan. Aku terikat dia lepas. Wawan.
Okay guys, sekarang ni kita dah berapa dah? Dekat pukul 4 dah. Kita tengah sikit lagi siap-siap kemas ni. Kita nak keluar daripada campsite lah. So campsite ni dia punya rule check in check out dia tak kira masa So boleh info awal lah kalau nak datang check in awal. Kalau nak check out pun tak ada masalah, nak check out pukul berapa. Okay guys, so guys, keseluruhan campsite okey lah, tak ada apa-apa komplain sangat lah. Cuma persekitaran dia ni biasalah, persekitaran kebun kan. So orang kat sini pun enjoy je dengan mandi, boleh mandi sungai, boleh buat family day pun okey je kat sini. Dia tak adalah ni sangat, dia tak crowded sangat lah kalau kawasan ni lah. Kalau kawasan sana saya tak pasti, saya duduk ni tapak seberang. So sini alhamdulillah tak crowded walaupun hari Minggu guys. Okay guys, stay tune untuk next video. Jangan lupa support, tekan like, comment, share video ni. Okay guys, jumpa lagi di video akan datang. Subscribe. Azwa dia kan kerja dia kat sini. Kerja. Relax, kakak relax lah.